Tahukah anda apakah teknik untuk menjawab soalan peribahasa dalam kertas 2 BMSPM? Kalau nak tahu, teruskan menonton video ini. Jom kita mulakan. Hai, apa khabar semua? Selamat kembali ke channel Cikgu Shirley. Dalam video ini, Cikgu akan menjelaskan teknik untuk menjawab soalan peribahasa dengan mudah dan tepat. Mari kita lihat panduan umum untuk soalan ini. Pertama, soalan ini merupakan soalan kelima yang dikemukakan dalam kertas 2 BMSPM. Kedua, pelbagai bentuk soalan mungkin akan diberikan dan berdasarkan gambar, situasi, karikatur, dialog atau perbualan, ilustrasi, petikan dan sebagainya. Ketiga, panjang petikan atau bahan yang diberikan adalah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Keempat, jumlah peribahasa bergantung pada arahan dalam soalan. Kelima, jumlah markah tidak tetap dan bergantung pada kehendak soalan. Mari kita lihat teknik menjawab soalan peribahasa. Pertama, baca arah soalan dengan teliti dan kenal pasti kehendak soalan. Kedua, terdapat 8 jenis soalan peribahasa yang lazim keluar dalam peperiksaan. Yang pertama, membina ayat berdasarkan peribahasa. Okey, contohnya, pakai au dengan tebing. Jadi, untuk bina ayat bagi peribahasa ini, calon mesti tahu maksud peribahasa pakai au dengan tebing. Jadi, maksudnya ialah saling menolong dan bekerjasama. Mari kita lihat contoh ayat. Para penduduk Taman Melati bergotong royong dan bekerjasama bagai au dengan tebing untuk membersihkan kawasan taman perumahan bersama-sama. Jadi, di sini, calon mesti membina ayat yang menunjukkan maksud dan penggunaan peribahasa yang tepat untuk mendapat markah yang penuh. Soalan kedua yang lazim keluar dalam peperiksaan ialah menyatakan maksud peribahasa. Contohnya, sediakan payung sebelum hujan. Jadi, maksudnya ialah bersedia atau berwaspada sebelum ditimpa kesusahan. Jadi, calon mesti hafal peribahasa dan juga maksudnya untuk dapat markah penuh dalam bahagian ini. Ketiga, menyatakan peribahasa berdasarkan maksud. Contohnya, jika seseorang itu berusaha dengan gigih, dia pasti akan berjaya. Jadi, jawapannya ialah belakang parang kalau diasah, lagikan tajam. Soalan keempat yang lazim keluar dalam peperiksaan ialah menyatakan peribahasa berdasarkan ayat. Contohnya, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah bersatu padu untuk memastikan pandemik COVID-19 dapat dibanteras dengan segera. Jadi, kata kunci yang ada dalam ayat ini ialah bersatu padu. Jadi, kita perlu fikirkan apakah peribahasa yang menunjukkan maksud bersatu padu. Jawapannya ialah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Dalam bahasa Inggeris, united we stand, divided we fall. Jadi maksudnya ialah persefahaman dalam sesebuah masyarakat dapat membuahkan kejayaan, manakala perbalahan akan menyebabkan perpecahan. Soalan kelima yang lazim keluar dalam peperiksaan ialah menyatakan peribahasa berdasarkan petikan atau situasi. Jadi contoh situasi yang diberikan ialah pada 2 bulan yang lalu, Ahmad telah melaporkan diri di tempat kerjanya. Setelah bekerja selama sebulan, dia bersikap malas dan hanya melakukan tugasnya apabila disuruh oleh majikannya. Jadi, keyword di sini ialah hanya melakukan tugas apabila disuruh. Jadi, jawapannya ialah bagai pahat dengan penukul. Jadi, maksud peribahasa ini ialah melakukan kerja hanya apabila disuruh. Keenam, menyatakan peribahasa berdasarkan petikan perbualan. Mari kita lihat contoh perbualan ini. Lisa kata, berikutan wabak selesema yang menular baru-baru ini, orang ramai semakin berhati-hati ketika pergi membeli barang keperluan. Rosa kata, betul Lisa, rakyat di negara kita kini semakin berwaspada. Hanya disebabkan oleh seseorang yang tidak mengikut peraturan, ramai orang telah dijangkiti oleh wabak ini. Okay, jadi, jawapannya ialah kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Maksudnya ialah disebabkan oleh perbuatan salah seseorang, semua yang lain turut terkena akibatnya. Yang ketujuh, menyatakan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud. Contoh peribahasa yang diberikan ialah bagai cincin dengan permata. Jadi jawapannya ialah bagai pinang dibelah dua. Jadi maksud kedua-dua peribahasa ini ialah sama cantik dan sama padan.
Yang ke-8, mengisi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. Contohnya, sebagai seorang anak, kita haruslah menghargai jasa ibu bapa kita dan tidak menjadi tut-tut-tut. Okey, jadi di sini, kata kunci ialah menghargai jasa ibu bapa kita. Jadi jawapan ialah seperti kacang lupakan kulit. Okay, jadi sebagai seorang anak, kita haruslah menghargai jasa ibu bapa kita dan tidak menjadi seperti kacang lupakan kulit. Jadi maksud peribahasa ini ialah orang yang tidak tahu mengenang budi. Mari kita lihat cara pemakan bagi soalan peribahasa. Pertama, 1 markah diberikan untuk setiap peribahasa yang tepat. Kedua, 1 markah diberikan untuk setiap maksud peribahasa yang tepat. Ketiga, 0 markah diberikan untuk peribahasa yang salah. Keempat, 0 markah diberikan jika calon menambah atau menukar imbuhan dalam peribahasa. Kelima, jika soalan memerlukan calon menyenaraikan 2 peribahasa sahaja, 2 peribahasa yang pertama sahaja yang akan disemak oleh pemeriksa. Jawapan yang selebihnya tidak akan ditandakan. Keenam, jumlah markah peribahasa adalah tidak tetap dan bergantung pada kehendak soalan. Ketujuh, untuk mendapat markah penuh bagi soalan ini, calon dikehendaki menghafal peribahasa supaya calon dapat menjawab soalan ini dengan mudah dan tepat. Mari kita lihat soalan peribahasa yang pernah keluar dalam peperiksaan SPM tahun lepas. Baca petikan di bawah dengan teliti, kenal pasti dan senaraikan peribahasa yang terdapat dalam petikan tersebut. Kemudian, berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Mari kita baca petikan yang diberikan dan gariskan peribahasa yang ada dalam petikan. Ketua kampung itu menasihati para penduduk kampung agar hidup bagai aur dengan tebing, jadi gariskan bagai aur dengan tebing jika mahu tinggal dalam suasana tenang dan harmoni. Beliau percaya bahawa prinsip usaha tangga kejayaan, jadi gariskan usaha tangga kejayaan, sangat penting dalam memajukan kampung mereka. Seterusnya, beliau turut menyeru agar semua penduduk kampung menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Oleh itu, mereka perlu menjaga tutur kata kerana telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Okay, jadi gariskan peribahasa telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Soalan peribahasa membawa 6 markah dan calon dikehendaki menyenaraikan 3 peribahasa yang terdapat dalam petikan dan 3 peribahasa yang lain yang menunjukkan maksud yang sama dengan peribahasa yang disenaraikan. Jadi, mari kita lihat jawapan yang pertama. Pakai aur dengan tebing. Jadi maksudnya ialah saling menolong antara satu sama lain. Peribahasa lain ialah bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Jadi di sini 2 markah, 1 markah untuk peribahasa dan 1 markah lagi untuk peribahasa lain. Jawapan yang kedua ialah usaha tangga kejayaan. Maksudnya ialah seseorang perlu berusaha dengan gigih untuk mencapai kejayaan yang diinginkan. Jadi peribahasa lain ialah genggam bara api, biar sampai jadi arang. Jadi di sini 2 markah. 1 markah untuk peribahasa dan 1 markah lagi untuk peribahasa lain. Jawapan yang ketiga ialah telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Jadi maksudnya ialah berhati-hati apabila bercakap kerana ditakuti akan menyinggung perasaan orang lain. Jadi peribahasa lain ialah sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Jadi di sini 2 markah, 1 markah untuk peribahasa dan 1 markah lagi untuk peribahasa lain. Dengan menghafal peribahasa dan maksud bagi setiap peribahasa, calon pasti akan dapat menjawab soalan ini dengan mudah. Setakat di sini sajalah video untuk kali ini. Cikgu berharap video ini akan dapat membantu semua calon SPM untuk mendapat markah yang tinggi dalam Kertas 2 BMSPM. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, ingat tekan like dan share kepada kawan-kawan lain yang juga ingin skor A+ dalam BMSPM. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!